ikan liar Sungai Pahang mempunyai nilai harga yang tinggi, malah mencecah ratusan ringgit untuk 1 kilogram. Antara kategori ikan-ikan berharga kayangan itu ialah patin muncung, kelah merah, kelah putih, patin buah, jelawat dan lain-lain. Faktor ini disebabkan kesukaran memperolehinya akibat fenomena kemarau atau musim tengkujuh atau memang mulai pupus spesiesnya. Sedangkan permintaan terhadap ikan Sungai Pahang terus meningkat untuk pasaran dalam dan luar negara kerana keenakan rasanya. Dalam video yang dihantar ini, nelayan Sungai Jelai telah berjaya menjinakkan seekor ikan patin buah dengan andaian beratnya 10 kilogram. Jika harga semasa sekitar 140 sekilogram, ini bermakna mereka akan dapat hasil jualan berjumlah 1,400 untuk seekor itu sahaja. Mungkin kita berasa hairan bagaimana harga seekor ikan sungai mencecah ribuan ringgit tetapi tetap laris. Namun bagi mereka yang memiliki wang yang berlebihan, demi memenuhi selera, berapa sahaja sanggup dibayar asalkan memenuhi cita rasa dan kepuasan hati.